Isewil, tapi masih perlu kebenaran Isewil untuk keluar masuk. Tapi ambil bawa balik kapal, boleh pula menjadi. So kali kedua, kali ketiga bawa bantuan lebih banyak. Masa ni dia orang punggah barang lah, bawa kapal, bawa barang. Dan kali kedua jadi lagi, kali ketiga boleh bawa masuk lagi, kali keempat pun boleh bawa masuk, kali kelima dah tak boleh lah. Jadi mereka tukar strategi. 2008 itu cerita 2008. 2010 mereka tubuhkan Freedom, saya ingat lepas 2008, saya tak ingat 2008 ke 2010, mereka tubuhkan Freedom Flotilla Coalition. Kau tengok banyak lah. Kalau Malaysia ada MyCare, steering committee daripada MyCare, kita ada steering committee, Dr. Fauzia Ahmad Daud, pemegang amanah MyCare. Kita ada Haji Kamaruzaman, CEO MyCare, dan Prof Hafizi, Prof Hafizi, pengurusi MyCare pun ada sekali dalam. So memang kuat lah. Ni kita panggil tulang belakang organisasi. Dekat Turki ada IHH, Mavi Marmara Association, ada US Boat to Tembikai, Women's Boat to Tembikai, ada FFI, Freedom Flotilla Italia, ada macam-macam lah, banyak lah. So dan mereka buat satu misi kapal besar, lagi besar daripada Conscience ni tau. Conscience ni boleh memuatkan 200 lah maksimum, tapi yang datang ni 100. Yang mereka buat 100 untuk maybe untuk keselesaan dan keselamatan lah. Kalau penuh sangat ni susah nak bergerak apa semua. Yang ni memang just nice lah. 100 orang, hampir 100 lah, dalam 90 lebih bersama kru. Kapal yang Mavi Marmara tu, peserta yang pergi 600 orang. Saya boleh bayang kapal banyak tingkat lah. Kalau siapa pernah tengok video Mavi Marmara masa serangan, kapal besar. So kapal Mavi Marmara ni bawa 600 peserta daripada seluruh dunia, termasuk Malaysia. Malaysia ramai rasa peserta, saya tak berapa ingat berapa peserta penyertaan, tapi saya tahu banyak lah. Daripada Aqsa Sharif, dulu Aqsa Sharif, sekarang tukar MyCare. Daripada Haluan ada, daripada Mapim saya tak ingat ada juga rasanya, daripada Yayasan Amal pun ada. Saya rasa memang banyak NGO Malaysia yang menyertai misi Freedom Flotilla 2010 lah. Malangnya masa tu orang kata tragedi paling misi yang paling menduka citakan lah. Sebab bila ditahan oleh tentera IGF ni, ada berlaku kekerasan kat situ. So ada yang peserta yang guna batang pipe lah, mereka guna hose untuk sekat. So Isewil memang turun daripada helikopter, datang dengan Zodiac boat dia, yang boat laju tu, dan rampas kapal dan guna live bullet. So 9 orang meninggal lah di tempat kejadian, dan 1 orang koma selama 3 bulan, lepas tu meninggal jugalah. Dan bagi mereka yang menyertai misi Mavi Marmara ni, saya nampak memang sangat berbeza lah. Bila bercakap je pasal tu memang menangis. Steering committee pun bekas colonel Enright pun menangis juga. Kita kat sini ada orang kuat, umur 80 tahun lebih, bekas colonel, kalau tak silap US Army, menangis bila cerita pasal tu. Memang sebab lah. Saya dengar cerita pun setiap kali orang Malaysia dia cerita tu pun memang sebab. Saya dengar daripada peserta masa saya kat Turki, nama dia Osama, daripada Palestin, badan besar. Dia cerita memang nampak marah, nampak menggigil. Dia kata kawan dia kena tembak, bersepai kepala tau. Dia masa tu dah macam blank tau. Ada di stupor, macam orang kata koma sambil berdiri lah. Stupor ni maknanya macam blank. Beberapa minit tau, 2-3 minit tak, terdiam kaku je tau. Macam saraf dia shut down. Sampai kawan dia ada tangan dia pegang otak
Dia kata otak kawan dia bersepai. So ada kawan sebelah dia, kawan yang nampak dia dah keadaan macam tu, tanya okey ke tak okey, baru dia sedar lepas tu. So memang dahsyatnya masa tu Mavi Mamara. So lepas daripada tu memang penganjur mewajibkan penyertaan non-violence training. So kami awal sampai akan buat non-violence training dulu, dan siapa peserta yang tak buat lengkap non-violence training tak boleh naik kapal lah. Sebab non-violence training ni memang penting juga untuk persediaan peserta lah, untuk menghadapi provokasi daripada tentera IGF. So masa dekat Istanbul tu memang dahsyat lah dia punya non-violence training. Dia buat dalam dewan yang gelap, tutup lampu. Kami berada dalam kumpulan-kumpulan affinity dia panggil lah, kumpulan-kumpulan yang duduk sekali. Masa tu dia campur negara yang ada privilege dan negara yang under privilege. Macam Malaysia ni, kita tak ada hubungan diplomatik dengan Israel kan. So kalau kita kena tangkap ni memang masalah. Kita punya embassy tak boleh nak bawa kita balik dengan cepat lah, kita kena masuk penjara dulu. So kita memang kena duduk sekali dengan Mak Saleh ni, sebab mereka ni privilege lah. So mereka mungkin tengok, mereka boleh cerita kat orang ke. Sekarang ni, kali ni memang tak ada campur-campur macam tu. Masa tu kita duduk satu grup dan tutup lampu, dan mereka panggil komando untuk ramai dalam 20-30 orang. Dan tutup lampu, mereka suruh kita tunduk, duduk dalam kumpulan, buat bulatan, dan mereka jerit, "You terrorist." Saya tak boleh sebut betul, takut kena restricted account ni. Terrorist, what are you doing here? You are Hamas. Macam tu. Macam tu lah. So dia bagi kita jadi gerun. Lepas tu dia tarik kawan kita. Dia kata you are doing what you are doing is illegal. So kita dah kecut dah, memang jerit kuat-kuat dengan bunyi siren lagi, dah ada bunyi helikopter dia buat. So kita dah macam, ini memang betul-betul ni. Ada saya tanya mereka yang pernah kena, ni memang lagi dahsyat daripada kejadian sebenar macam tu lah. Tapi masa tu memang terkesan lah. Yang baru-baru ni kita tak ada, sebab kita orang persediaan daripada Port Otranto, jadi kita buat dekat tanah lapang waktu siang.